Drama Jika Itu Salahku mengisahkan tentang perjalanan dua insan bernama Ashikin dan Ashraf Ivan Tang dalam mencari erti cinta, agama dan keikhlasan dalam kehidupan. Sejak kecil, kedua-duanya dibesarkan dengan kurangnya didikan agama. Ashikin merupakan seorang gadis yang membesar dalam penderitaan dan kemiskinan. Tanpa bimbingan agama, dia terpaksa memikul tanggungjawab menjaga adiknya, Balkis, yang menghidap sindrom Down. Hidup mereka bersama neneknya, Mak Tok, tidak pernah sunyi daripada penderaan fizikal dan emosi. Mak Tok merupakan seorang bomoh palsu yang menjual khidmatnya kepada penduduk. Tekanan dan derita yang dilalui membuatkan Ashikin membesar dengan sifat lasak dan tomboy, bukan kerana pilihan tetapi kerana ingin melindungi dirinya dan adiknya daripada terus disakiti. Namun, satu tragedi yang menimpa menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya, membuka jalan yang menyedarkannya tentang makna sebenar kehidupan. Dalam perjalanan hidupnya itu, muncul Ivan, seorang lelaki kacukan yang turut kehilangan arah dalam kehidupan. Dibesarkan di luar negara, Ivan merupakan anak kepada seorang ibu Muslim dan bapa mualaf yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Ivan hidup dalam kelonggaran moral dan spiritual. Namun selepas kematian ibunya, barulah bapanya sedar dan kembali mencari makna Islam, sekaligus menjejaskan pandangan Ivan terhadap kehidupan dan ketuhanan. Pertemuan antara Ivan dan Ashikin mempertemukan dua dunia yang berbeza. Satu mencari Tuhan dalam kesakitan, satu lagi mencari arah dalam kebebasan. Cinta antara mereka tumbuh sejak usia remaja, berakar hingga ke alam dewasa. Namun cinta itu bukan sekadar perasaan, tetapi ujian kepada iman, kejujuran dan prinsip hidup mereka berdua. Akhirnya, persoalan yang tinggal, mampukah dua hati yang datang daripada dunia berbeza bersatu atas dasar keikhlasan, atau akankah perbezaan agama menjadi jurang yang memisahkan mereka? Adaptasi daripada novel bestseller Bukan Salahku, karya Liza Nur, Jika Itu Salahku tampil sebagai sebuah drama yang syarat dengan nilai keagamaan, kekeluargaan dan percintaan. Ia mengangkat kisah tentang takdir yang tidak pernah diduga, menyentuh soal ketabahan seorang anak yatim yang berjuang mencari erti hidup. Bukan sekadar kisah cinta semata, tetapi perjalanan rohani yang penuh emosi, menjadi cerminan kepada pencarian manusia terhadap kebenaran hidup. Naskah ini bukan setakat menghibur, malah menjadi motivasi. Ia mengingatkan penonton tentang tanggungjawab sebagai Muslim, tentang pentingnya menjaga maruah dan nilai diri walau di mana pun berada. Jika Itu Salahku juga mengetuk hati penonton untuk menilai semula makna menjadi sebahagian daripada keluarga, tempat di mana nilai, kasih dan tanggungjawab membentuk siapa kita sebenarnya. Sebuah karya yang menyentuh jiwa dan menyedarkan.